Okey geng, Assalamualaikum. Hari ni ada lagi sebab kita sampai kontainer tadi. Jadi kita ada barang lagi. Macam-macam ni, macam-macam. Ada gearbox 6 speed. Kita ada plug X-Max ni antara barang terbaru tu, plug X-Max. Kita ada throttle body X-Max saiz besar 4446. Lepas tu yang lain-lain tu kita restock sajalah barang-barang yang sebelum ni dah putus stok. Okey, mari kita pergi ke belah gearbox. Ni adalah gearbox Y15 6 speed punya. Gear Y15 ni asal dia 5 speed je. Tapi yang ni kita 6 speed macam saya duk jual sebelum ni lah, dan dia ada V1 dan V2. Tapi saya nak abang V1 V2 tu bukan untuk motor V1 ataupun motor V2. Version dia, version V1 tu adalah ratio dia macam ni. Version V2 tu adalah ratio dia macam ni. Macam tu. Ada orang duk tanya, saya motor V1 bolehkah pakai yang V2 punya? Bukan macam tu. V1 V2 tu bukan untuk motor. Itu adalah version gearbox ni. Motor Y15 V1, Y15 V2 gearbox dia sama. Tak ada beza apa. Okey. Dan Y16 pun boleh pakai. Cuma sub sprocket tu, sebelah sub sprocket ni kena pakai yang ori balik ni, yang ni sub sprocket ni, sub sprocket ni kan, sub ni kena pakai yang original Y16 punya sebab bearing dia tak sama besar Y16. Yang lain semua boleh masuk. So mana kata gearbox ni boleh pakai kat Y15 V1, Y15 V2 dan juga Y16. Dia ada dua version, V1 dan juga V2. V1 yang ratio yang sebelum ni kita keluar, dan V2 adalah yang latest sekali. Jadi ratio dia sama, tak ada ubah apa semua. Sama saja. V1 dan V2 ni sama macam yang sebelum ni saya jual. Bukan depa dua tu sama. V1 version yang sama macam sebelum ni, V2 pun sama macam sebelum ni. Kita cuma restock balik. Okey, yang ni pula gearbox yang orang nak tukar gear 1, gear 2, gear 5 saja macam tu. Gear 1, gear 2, gear 5 saja untuk Y15. Yang ni gear 1, gear 2, gear 4 untuk LC. Macam tu no. Dia yang ni tak mau nak tukar set ni, nak tukar yang macam ni saja pun ada masuk stok juga. Lepas tu yang ni magnet 125Z. Okey, magnet 125Z pun kita restock balik. Okey, yang ni pula Hyperclass LC. Hyperclass LC ni model bukan ES punya. Yang ni model yang LC jalan auto punya tu. Ni Hyperclass dia. Dah restock lagi. Lepas tu yang ni starter gear Cooper. Okey, starter gear Cooper kita restock. Lightweight punya design. Lepas tu ni bearing one way pun sama kita restock. Yang ni untuk model ni nah Y15 lah. Tak kira perlu tanya pula motor apa. Ni Y15 lah ni. Okey, set dia. Lepas tu yang ni cam gear EF5 Dream. Cam gear EF5 Dream adjustable saiz 32 gigi punya. Lepas tu yang ni skru untuk kunci cam pulley LC ataupun Y15 yang dia punya ni 14mm. Dia punya soket spanner dia tu 14mm. Lepas tu yang ni fuel cock untuk universal lah. Motor AC ke motor apa yang pakai fuel cock ni boleh tukar yang ni lah supaya flow minyak tu jadi laju. Okey, untuk bahagian plug pula. Untuk bahagian plug kita restock semua saiz dan kita tambah satu model yang terbaru. Okey, yang ni macam biasa CR8 ni untuk Y15 ataupun LC. Semua plug ni 3 kaki tu. Yang sebelah sini 4 stroke punya semua 3 kaki. Yang ni CR8, yang ni CR9. Untuk motor yang motor spek biasa-biasa, spek kecil-kecil tu kita boleh pakai yang 8. Kalau motor dah modified CR tinggi-tinggi kita boleh pakai 9. Dia sedap sikit sebab plug tu sejuk sikit. Lepas tu yang ni 3 kaki untuk EF5 nya sama macam sebelum ni. C7H tu EF5 3 kaki, dan yang ni yang X-Max punya. Yang ni untuk khas untuk X-Max punya no. Tu dia. Yang ni memang dia keluar 3 kaki untuk X-Max punya. Lepas tu yang ni two stroke punya lah macam biasa. While RZ boleh pakai, 125 boleh pakai, RR boleh pakai. Kita ada B8 dan juga B9. Yang ni pun sama. Motor spek akor sikit boleh pakai 9. Motor yang biasa-biasa boleh pakai 8. Lepas tu yang ni comparator wave kita ada 3 model. Yang ni slide biasa lah, slide alloy saja, saiz 22 dan juga 24. Yang ni 28 slide Cooper no? 28 slide Cooper. Depa dua ni saja yang slide alloy biasa. Yang 28 saja slide Cooper. Slide Cooper bukan slide Cooper. Okey. Yang ni total body. Okey, total body ni kita ada 2 model untuk Y yang bulat punya. Bukan oval, bulat saiz 32. Ni laku ni sebab apa 32 ni dia khas untuk head standard portingnya. Head standard Y15 kan, ataupun itulah design asal motor punya tu dia semua main porting bulat. Dia bukan porting oval. So kita kena pakai total body bulat ni baru dia ngam dengan kita punya porting. Jadi dia laku untuk motor yang duk buat 57 dom, 60mm masih pakai head standard, kita pakai total body ni 32. Lepas tu yang ni saiz 45. Yang ni untuk spek-spek besar lah, 74, 76 akan pakai saiz 45 bulat punya. Dia tak main design oval lah. Tapi dekat sebelah head ngam lah untuk head. Dia main design oval dekat head. Sebab head racing semua oval. Cuma butterfly dia saja bulat. Okey, lepas tu yang ni V8. V8 kita ada 5 saiz daripada saiz 32mm. V8 dia pun boleh main bulat. 34 dia main oval. 36 dia main oval. 38 dia main oval. 40 pun dia main oval. Okey. So V8 ada semua saiz, cuma 32 saja dia main bulat. Sebab apa? Belakang dia pun bulat. Kita buat bulat ni sebab nak bagi ngam untuk head standard. Bila kita dah modified spec 6263 kita pakai head racing. Head racing ni main porting oval no. Intake dia semua CNC, dah siap porting dah luar dalam dia punya intake.
Lepas tu yang ni total body X-Max kita restock balik size 40. Yang ni restock balik sebab itu dah masuk dah. Lepas tu yang ni size yang terbaru 44mm. Tu 44mm tu. Yang ni 46mm X-Max juga. So dia yang ni spek-spek padu punya boleh pakai size ni 44, 46. Yang ni 40. Okey, yang tu saja sampai. Dia macam-macam barang lah. Cuma dia tak ada lah barang-barang yang mahal-mahal sangat ke apa ke. Dia sedang-sedang punya harga semua. Okey, yang tu yang masuk dulu untuk hari ni. Ada barang apa lagi kita iklan kemudian. Ngam.